Okay guys, Assalamualaikum. Ini adalah phone flagship compact yang pertama daripada Vivo, iaitu Vivo X200 FE. Yup, saiz dia compact, boleh genggam satu tangan, sedap pegang satu tangan, dan saiz dia taklah besar sangat macam kebanyakan phone flagship Android di luar sana. Dan ya, walaupun belakang dia ada tulisan FE, mungkin korang ingat specs dia kurang best, tapi aku boleh kata specs dia cukup solid dengan harga yang ditawarkan, dan dia ada beberapa feature-feature yang dibawa turun daripada X200 dan X200 Pro, termasuklah kamera telefoto yang solid tu. Ada juga pada versi FE ni. So aku dah pakai telefon ni dalam 1 minggu, aku dah bawa jalan-jalan, so aku nak share lah review aku macam mana bateri dia tahan lama ke tak, kamera dia lawa ke tak. So jom kita review Vivo X200 FE ni. Let's go. Pertama sekali aku nak beritahu yang aku suka yang dalam kotak dia korang akan dapat sekali casing lembut yang berkualiti. Bukan casing transparent yang murah-murah tu. So bila aku pakaikan dekat telefon ni, bila pegang rasa lebih lembut, lebih selesa lah di tangan tu. Tambah-tambah lagi dengan saiz yang compact, ringan, nipis, lagi best. Dan saiz telefon ni sebenarnya boleh kata macam iPhone 15, iPhone 16 versi biasa, bukan Pro. Tapi of course kamera dia ada 3 lah, bukan ada 2 macam iPhone tu. Kejap lagi kita cerita pasal kamera. Tapi dari segi design telefon ni memang simple, minimalis, kemas, nampak premium juga, finishing dia nampak mahal. Dan yang menarik, telefon ni datang dengan warna back panel yang fun-fun. Ada warna pink, warna biru, warna kuning, macam-macam ada. So nampak lebih pop up lah telefon ni, lebih fun. Ok, cerita pasal compact, size screen dia pun agak compact juga, iaitu 6.31 inci. Of course datang dengan panel AMOLED yang cukup cun, dan katanya kualiti panel dia sama macam yang ada pada X200 versi biasa. So korang tak perlu risau lah, warna dia punchy, HDR dia cun. Aku guna untuk layan movie memang puas hati. Dari segi brightness pun ok, cukup jelas nak guna dalam dan juga luar rumah. Ok, sebelum aku nak cerita pasal dia punya kamera, especially kamera telefoto dia, aku nak cerita dulu pasal satu perkara yang aku risau sikit pada awalnya lah pasal phone compact ni. Selalunya kan, phone compact datang dengan bateri yang compact, bateri agak kecil, so selalunya jangka hayat bateri dia akan kurang sikit, selalunya tak sampai 1 hari dah habis dah. Tapi telefon ni lain macam sikit. Waktu hari pertama aku guna, aku rasa asal lama semacam tahan bateri dia. Time tu aku tak check lagi saiz bateri dia, dan bila aku check, rupanya Vivo letakkan bateri BlueVolt 6500 mAh di dalam body yang compact ni. Dan lepas aku guna berhari-hari, aku boleh sahkan yang 1 hari penuh confirm boleh dapat. Dan kalau korang jangan guna, boleh dapat 1 hari setengah ke 2 hari. Dan ini screenshot battery life dia, korang boleh tengok screen on time, screen off time memang tahan lama guys. Dan most of the time yang aku tunjuk ni, aku onkan 5G sepanjang masa sebab time ni aku travel jalan-jalan. Memang solid lah dia punya bateri. Dan bercakap pasal bateri, kena sentuh pasal dia punya charging. X200 FE ni support fast charging 90W. Aku dah try charge 30 minit dapat dalam 50% macam tu, dan penuh kurang sikit pada 1 jam. Cukup laju untuk bateri yang besar ni. No complain lah. Cuma disebabkan ini bukan phone flagship premium daripada Vivo, telefon ni dia tak support wireless charging. So korang kena take note jugalah bab ni. Kalau korang nakkan wireless charging, boleh tengok X200 dan X200 Pro. Ok, masa untuk kita sembang pasal dia punya kamera. So belakang ni ada 3 kamera. Kamera utama Zeiss 50MP, kamera kedua ultrawide 8MP, dan kamera ketiga Zeiss Super Telephoto 50MP. Ini sampel-sampel gambar yang aku dah ambil sepanjang aku guna telefon ni. Aku memang dapat rasa lah yang kualiti kamera dia cukup bagus, menghampiri kualiti abang-abang dia. Dan details dia boleh kata cukup banyak, warna vivid dengan kawalan cahaya yang cukup bagus. Dan of course, kualiti kamera utama dia lebih cun lah compare kepada kamera ultrawide dia. Tapi jangan risaulah, kamera ultrawide dia masih lagi boleh guna. Dan sebenarnya tarikan utama dia adalah kamera telefoto, sebab dia bukan telefoto biasa, dia kamera Zeiss Super Telephoto dengan periskop berbentuk M, bukannya L. So dia lain macam sikit, dan hasil dia memang lawa guys. Zoom 3 kali ganda, 10 kali ganda, masih lagi crispy. Aku puas hati betul lah dengan kualiti zoom jauh dia. Aku zoom je 3 kali ganda, aku zoom je 10 kali ganda, hasil dia cukup memuaskan, memang mantap. Dan yang menarik, X200 FE ni juga dia ada stage mode macam yang ada pada X200 Pro. So ini sampel-sampel gambar yang aku ambil, gambar show. Kalau boleh tengoklah lighting dia memang jadi lebih lawa. Dan yes, bila aku zoom 3 kali ganda, 10 kali ganda,
punya kualiti gambar dia masih lagi lawa guys. Ini kalau peminat pergi konsert ada telefon ni memang puas hati dengan hasil gambar dia. Dan semestinya bila dah ada kamera telefoto kena cerita pasal portrait. Yes, telefon ni juga ada ciri Zeiss multifocal portrait. So boleh ambil gambar portrait dengan focal length yang berbeza-beza. Ini sampel gambar dia guys. Aku rasakan Vivo ni boleh kata hantar dia brand telefon yang dapat hasilkan gambar portrait yang cukup cantik. Dia crispy, details tu banyak dengan bokeh belakang yang cukup cantik. Dan tak lengkap kalau tak cerita pasal dia punya video. Ini video sampel 4K 60 daripada kamera utama dia. Cantik ke tak? Komen sikit. Okey, sekarang aku nak cerita pasal dia punya performance chipset dia. So, telefon ni gunakan chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus 5G. Aku boleh kata chipset X flagship tahun lepas yang masih lagi solid. Sepanjang aku guna ni, aku tak ada komplain. Semuanya laju, buka media sosial, buka kamera, main game, buka Grab dan sebagainya. Semuanya lancar. Dan kalau korang tanya aku, panas ke telefon ni? Aku boleh kata time aku guna kamera banyak ataupun main game lama sikit, yes, ada rasa macam suam-suam panas sikit, tapi tak adalah sampai overheating. Jangan risau. Setakat untuk kegunaan harian yang biasa-biasa, jangan risau, tak ada masalah kepanasan. Alright, kalau aku nak sentuh pasal ciri-ciri lain, telefon ni ada dual stereo speaker yang jelas, ada sensor cap jari dalam skrin jenis optical, support ciri kelas IP68 dan 9, so boleh rendam dalam swimming pool dan masih elok lagi. Dan juga telefon ni ada lampu dynamic light, special sikit, dia akan berkelip-kelip, akan bagi tahu bila notification ataupun call masuk. Dan dari segi software digunakan Vantage OS 15, Android 15, cukup selesa, mudah nak guna. Cuma lepas aku guna dalam 1 minggu, aku boleh kata yang software dia boleh improve lagi dari segi design dan optimization dia. Bukan yang terbaik dekat dunia Android ni, tapi dia dah ada ciri AI lah. Antaranya macam ciri circle to search, AI eraser, dan ada juga ciri image expander. Boleh expand gambar sempit jadi luas. Nice. AI lain dia tak banyak sangat sejujurnya. Okay guys, itu saja review aku selepas 1 minggu dengan X200 FE ni. So aku tak boleh nak kata yang telefon ni padu gila macam X200 Pro sebab harga pun jauh beza juga. Tapi aku boleh kata dia agak all-rounder jugalah untuk dia punya segmen dia. Semua aspek dia cukup nice, bukan yang terbaik tapi cukup sedap untuk korang guna. Kamera dia jangan risau, kamera dia solid, especially telefoto dia memang best lah. So itu saja komen sikit pendapat korang. Harga dia lupa nak cakap, harga dia 2,999 dan ada rebate RM200 untuk jualan awal. So korang boleh dapatkan kalau korang berminat lah. So itu saja komen sikit pendapat korang, like video kalau korang suka, subscribe to channel aku kalau belum subscribe. Thank you support dan jumpa lagi lah pada video yang datang. Safe hati, sentiasa happy. Bye bye.